Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang menjalani hari yang sama berulang-ulang kali? Bangun pagi, pergi kerja, hadap kesesakan lalu lintas, selesaikan tugas yang sama, balik rumah, tonton TV, tidur dan ulangi semula. Seolah-olah anda terperangkap dalam satu kitaran yang tidak berkesudahan, sebuah filem yang dimainkan semula setiap hari. Anda inginkan perubahan, anda impikan kehidupan yang berbeza, tetapi entah bagaimana anda sentiasa kembali ke titik permulaan yang sama. Perasaan buntu ini, rasa terperangkap ini bukanlah satu kebetulan atau tanda kelemahan anda. Dalam ajaran kuno timur, ia dipanggil samsara, roda pusingan kehidupan, kematian dan kelahiran semula yang didorong oleh corak dan tabiat yang tidak disedari. Sains moden, terutamanya neuroscience, mengesahkan perkara ini. Saintis memberitahu kita bahawa 95% daripada kehidupan harian kita dikawal oleh minda separa sedar, oleh program-program yang telah tertanam sejak kita kecil lagi. Ini bermakna hampir sepanjang hari anda tidak benar-benar membuat pilihan secara sedar. Anda sedang beroperasi secara automatik, mengikut skrip lama yang sama. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa ada cara untuk keluar dari kitaran ini? Bagaimana jika realiti yang anda alami ini bukanlah satu-satunya realiti yang wujud? Di sebalik dunia fizikal yang kita lihat ini, terdapat satu lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga. Satu medan kemungkinan yang disebut oleh ahli fizik sebagai medan kuantum. Medan ini bukanlah kosong atau rawak. Ia adalah satu reka bentuk pintar yang agung dan setiap detik ia sedang menunggu arahan daripada anda. Masalahnya ialah kita telah terputus hubungan dengannya. Kita terlalu sibuk mengulangi program lama sehingga kita lupa bahawa kita adalah pencipta realiti kita sendiri. Perasaan buntu yang anda alami adalah petanda. Ia adalah isyarat bahawa tenaga anda, frekuensi anda, getaran anda tidak lagi selari dengan realiti yang anda inginkan. Anda sedang bergetar pada frekuensi masa lalu, manakala jiwa anda merindui frekuensi masa depan. Transformasi yang anda cari tidak akan ditemui di luar diri anda. Ia bermula dengan anjakan halus dalam persepsi, satu perubahan dalam kesedaran anda. Kunci untuk memecahkan kitaran ini terletak pada satu konsep yang paling mendalam dan membingungkan dalam fizik kuantum, iaitu kesan pemerhati atau the observer effect. Dalam eksperimen yang terkenal dipanggil eksperimen Dirichlet, ahli fizik mendapati sesuatu yang luar biasa. Apabila mereka tidak memerhatikan zarah subatom seperti elektron, ia berkelakuan seperti gelombang kemungkinan yang tidak berkesudahan, wujud di semua tempat pada masa yang sama. Tetapi saat mereka mula memerhatikannya, saat kesedaran diletakkan padanya, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi yang spesifik. Fikirkan implikasinya. Tindakan memerhati, tindakan meletakkan kesedaran anda pada sesuatu. Secara literal mengubah realiti pada tahap yang paling asas. Sekarang, aplikasikan prinsip ini dalam hidup anda. Anda adalah pemerhati realiti anda. Kemana sahaja anda meletakkan fokus dan perhatian anda, di situlah tenaga anda mengalir. Dan di situlah anda mencipta realiti anda. Jika anda sentiasa memberi tumpuan kepada kekurangan, masalah, dan apa yang tidak kena dalam hidup anda secara kuantum sedang mengarahkan medan tenaga untuk memberikan anda lebih banyak situasi yang sepadan dengan fokus itu. Inilah penyelesaiannya. Untuk mengubah hidup anda tidak perlu bergelut dengan dunia luar. Anda hanya perlu mengubah pemerhati di dalam. Anda perlu mengubah tenaga, frekuensi dan getaran anda. Segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza.
Fikiran anda adalah tenaga. Emosi anda adalah tenaga. Perasaan kecewa, marah dan takut mempunyai getaran yang rendah dan perlahan. Perasaan kasih sayang, kesyukuran dan kegembiraan mempunyai getaran yang tinggi dan pantas. Prinsip resonans dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa tenaga akan tertarik kepada tenaga yang sama frekuensinya. Jadi, jika anda ingin menarik pengalaman yang berbeza, anda mesti belajar untuk menjana dan mengekalkan frekuensi yang berbeza. Anjakan ini tidak bermula dengan tindakan besar. Ia bermula dengan kesedaran. Sedar akan keadaan getaran anda sekarang. Apakah fikiran yang sedang bermain di minda anda? Apakah emosi yang anda rasai di dalam badan anda? Kesedaran ini sahaja sudah cukup untuk mula memutuskan anda daripada program automatik dan memberi anda kuasa untuk memilih semula. Namun, mengapa begitu sukar untuk berubah walaupun kita sudah tahu apa yang perlu dilakukan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi minda kita, iaitu minda separa sedar. Minda ini adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang merakam setiap pengalaman, setiap emosi dan setiap kepercayaan sejak anda berada di dalam rahim ibu lagi. Ia tidak berfikir atau membuat penakakulan. Ia hanya menjalankan program. Identiti yang anda pegang hari ini, personaliti anda, kepercayaan anda tentang siapa diri anda dan apa yang anda mampu capai, kebanyakannya adalah hasil daripada pengaturcaraan ini. Anda mungkin berfikir anda membuat keputusan berdasarkan logik dan kehendak bebas, tetapi neurosains menunjukkan bahawa corak saraf yang terbina sejak bertahun-tahun lamanya mempunyai tarikan yang sangat kuat. Setiap kali anda mempunyai pemikiran atau perasaan yang berulang, anda menguatkan laluan saraf di otak anda. Lama-kelamaan, laluan ini menjadi seperti lebuh raya. Minda anda secara semula jadi akan memilih laluan yang paling mudah ini. Inilah sebabnya mengapa tabiat lama sukar diubah. Anda bukan sahaja melawan keinginan, anda sedang melawan rangkaian fizikal neuron di dalam otak anda yang telah terlatih untuk berfungsi dengan cara tertentu. Identiti yang terbina daripada pengalaman masa lalu ini bukanlah diri anda yang sebenar. Ia adalah satu binaan ego, satu topeng yang anda pakai untuk terus hidup, berdasarkan apa yang telah anda pelajari tentang dunia. Ego ini beroperasi dari ketakutan dan batasan. Ia memberitahu anda, jangan ambil risiko itu, ingat apa yang berlaku dulu, atau anda tidak cukup baik untuk itu. Ia sentiasa cuba melindungi anda dengan mengekalkan anda dalam zon selesa yang dikenali, walaupun zon itu adalah zon penderitaan. Kitaran samsara ini, pengulangan yang menyakitkan ini berterusan kerana kita salah anggap identiti terprogram ini sebagai diri kita yang sebenar. Kita percaya kita adalah kesakitan kita, kegagalan kita dan batasan kita. Memecahkan kitaran ini memerlukan kita untuk melepaskan identiti lama ini. Ia adalah satu proses kematian ego untuk membolehkan diri anda yang sebenar, yang tidak terbatas untuk muncul. Ia adalah penjara dengan pintu yang sentiasa terbuka. Tetapi kita telah terpukau dengan bayang-bayang di dinding, sehingga kita lupa kita boleh melangkah keluar pada bila-bila masa. Jadi, bagaimanakah kita secara praktikalnya boleh mula membina laluan saraf yang baru dan melepaskan diri daripada cengkaman program lama? Prosesnya lebih mudah daripada yang anda sangkakan, tetapi ia memerlukan kesedaran dan latihan yang konsisten. Langkah pertama bukanlah dengan melawan pemikiran negatif atau pura-pura memaksa diri anda untuk menjadi positif. Itu akan mewujudkan lebih banyak penentangan. Langkah pertama ialah menjadi pemerhati yang sedar, tanpa menghakimi. Amalkan apa yang dipanggil sebagai kesedaran atau mindfulness. Apabila anda mendapati diri anda terperangkap dalam lingkaran pemikiran negatif atau emosi yang tidak menyenangkan, jangan cuba menolaknya.
Sebaliknya, ambil satu langkah ke belakang secara mental dan hanya perhatikan ia. Katakan pada diri anda, oh, ini dia pemikiran risau tentang duit. Saya perhatikan ia. Atau, saya sedang merasai perasaan kecewa di dada saya. Saya sedar akan kewujudannya. Dengan melakukan ini, anda mencipta satu ruang pemisahan. Anda mula menyedari bahawa anda bukanlah pemikiran anda bukanlah emosi anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan semua itu. Ini adalah langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda. Sebaik sahaja anda berada dalam keadaan sebagai pemerhati yang sedar, anda kini mempunyai pilihan. Di sinilah langkah kedua bermula, iaitu anjakan emosi secara sengaja. Anda tidak boleh mengawal setiap pemikiran yang masuk ke dalam minda anda. Tetapi anda boleh memilih perasaan yang ingin anda hayati. Gunakan alat seperti kesyukuran, kasih sayang atau kegembiraan. Walaupun pada mulanya terasa dibuat-buat, cuba bangkitkan perasaan itu di dalam badan anda. Fikirkan sesuatu yang anda benar-benar syukuri. Mungkin senyuman anak anda, keindahan matahari terbenam, atau secawan kopi panas di pagi hari. Rasai kesyukuran itu dengan sepenuh hati anda. Apabila anda melakukan ini, anda sedang menghantar isyarat baru ke medan kuantum. Anda sedang menukar frekuensi anda secara sengaja. Ini bukan sekadar pemikiran positif yang kosong. Ia mempunyai asas biologi yang kukuh. Bidang epigenetik yang dipelopori oleh ahli biologi sel seperti Dr. Bruce Lipton telah membuktikan bahawa persepsi dan keadaan emosi anda boleh mengubah cara gen anda diekspresikan. Perasaan dan kepercayaan anda menghantar isyarat kimia kepada sel-sel anda yang boleh mengaktifkan ataupun menyaaktifkan gen tertentu. Ini bermakna anda bukan mangsa genetik anda. Melalui perubahan dalam kesedaran dan emosi, anda secara literal boleh mengubah biologi anda. Jadi, mari kita jadikan ini praktikal. Untuk 24 jam akan datang, saya mahu anda tetapkan satu niat. Cuba tangkap satu corak pemikiran negatif yang sering berulang dalam diri anda. Sebaik sahaja anda menyedarinya, jangan menghukum diri sendiri. Hanya perhatikan ia. Dan kemudian secara sedar, alihkan fokus anda kepada sesuatu yang anda syukuri. Rasakan kesyukuran itu selama 60 saat. Hanya satu kali. Lakukan ini dan perhatikan bagaimana anjakan kecil ini mula mengubah tenaga anda sepanjang hari. Untuk benar-benar menguasai proses penciptaan realiti ini, kita perlu memahami satu konsep yang lebih mendalam, iaitu koheren kuantum. Koheren bermaksud keselarasan. Untuk menghantar isyarat yang jelas dan kuat ke medan kuantum, pemikiran, emosi dan tindakan anda mestilah berada dalam keadaan selaras. Jika anda memikirkan tentang kelimpahan, tetapi di dalam hati anda merasakan kekurangan, anda sedang menghantar isyarat yang bercampur aduk dan tidak koheren ke alam semesta. Minda anda berkata ya, tetapi getaran badan anda berkata tidak. Isyarat yang tidak koheren seperti ini mempunyai kuasa yang sangat lemah untuk mencipta perubahan. Sebaliknya, apabila pemikiran anda tentang masa depan yang anda inginkan selari dengan emosi yang tinggi seperti kegembiraan dan kesyukuran, seolah-olah ia sudah pun berlaku, anda mencipta satu medan tenaga yang sangat kuat dan koheren. Ini adalah keadaan di mana jantung dan otak anda berfungsi secara harmoni. Penyelidikan dari Institut HeartMath telah menunjukkan bahawa jantung manusia mempunyai medan elektromagnetik yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda menjana emosi positif yang berpusat di hati seperti kasih sayang dan penghargaan, jantung anda memasuki satu keadaan yang dipanggil koheren jantung. Keadaan ini menghantar isyarat yang teratur ke seluruh badan, termasuk otak, menyelaraskan kedua-duanya menjadi satu sistem yang bersatu. Dalam keadaan koheren,
Jantung otak inilah keajaiban berlaku. Anda mendapat akses kepada intuisi yang lebih tinggi, kreativiti yang meningkat dan keupayaan untuk mempengaruhi medan tenaga di sekeliling anda menjadi lebih kuat. Medan kuantum bertindak seperti cermin gergasi. Ia tidak memberikan apa yang anda mahukan dengan kata-kata anda. Ia memantulkan kembali siapa diri anda pada tahap getaran. Ia memberikan anda pengalaman yang sepadan dengan keadaan kewujudan anda. Jadi, jika anda ingin mengalami lebih banyak kelimpahan, anda tidak boleh terus bergetar dalam frekuensi kekurangan sambil mengharapkan kelimpahan datang. Anda mesti belajar untuk menjadi dan merasakan kelimpahan itu sekarang, sebelum ia muncul dalam realiti 3D anda. Anda perlu merasa kaya sebelum wang datang. Anda perlu merasa dicintai sebelum pasangan idaman muncul. Ini adalah undang-undang kuantum. Konsep ini membawa kita kepada pemahaman bahawa anda adalah lebih daripada sekadar badan fizikal anda. Anda adalah makhluk kesedaran yang wujud dalam pelbagai dimensi pada masa yang sama. Medan kuantum adalah jambatan yang menghubungkan semua dimensi ini. Apabila anda menyelaraskan tenaga anda bukan sahaja mengubah realiti fizikal anda. Anda sedang menyelaraskan diri anda dengan diri tinggi anda, jiwa anda, intipati sebenar diri anda. Di sinilah kebijaksanaan dan bimbingan yang mendalam mula mengalir masuk. Cabaran terbesar dalam proses ini ialah mengatasi rasa ragu-ragu yang muncul apabila anda tidak melihat hasil serta-merta. Deria fizikal anda akan memberitahu anda bahawa tiada apa yang berubah. Di sinilah ujian sebenar bermula. Anda mesti belajar untuk memegang frekuensi baru anda, untuk terus mempercayai realiti masa depan anda, walaupun bukti fizikal di sekeliling anda masih menunjukkan sebaliknya. Anda perlu mempunyai keyakinan, bukan keyakinan buta, tetapi keyakinan yang lahir dari pemahaman tentang prinsip-prinsip sejagat ini. Bagaimanakah kita boleh mengintegrasikan amalan berkuasa ini ke dalam kesibukan hidup seharian kita, terutamanya dalam konteks budaya kita di Malaysia? Kuncinya adalah dengan mewujudkan tabiat-tabiat kecil yang konsisten, yang membantu anda menguruskan tenaga anda secara sedar. Mulakan hari anda dengan niat. Sebelum anda mencapai telefon bimbit anda dan membiarkan dunia luar membanjiri minda anda, luangkan masa 5 hingga 10 minit untuk diri sendiri. Duduk diam, ambil beberapa nafas dalam dan tetapkan frekuensi anda untuk hari itu. Tumpukan perhatian pada hati anda dan bangkitkan perasaan kesyukuran. Bayangkan hari anda berjalan dengan lancar dan indah. Tentukan keadaan emosi yang anda mahu hayati pada hari itu. Adakah ia ketenangan, keyakinan, kegembiraan? Dengan melakukan ini, anda beralih daripada menjadi reaktif kepada kehidupan, kepada menjadi pencipta proaktif realiti anda. Sepanjang hari, gunakan apa yang saya panggil sebagai pencetus kesedaran. Ini adalah isyarat dalam persekitaran anda yang boleh anda gunakan sebagai peringatan untuk memeriksa semula tenaga anda. Contohnya, setiap kali anda berhenti di lampu isyarat merah, gunakannya sebagai peluang untuk bertanya pada diri sendiri, apakah frekuensi saya sekarang? Atau mungkin setiap kali anda mendengar laungan azan, jadikan ia sebagai isyarat untuk kembali kepada kesedaran hati anda. Ambil 3 nafas dalam dan tetapkan semula frekuensi anda kepada keadaan yang anda pilih pada waktu pagi. Ini adalah amalan kecil tetapi sangat berkesan untuk menghalang anda daripada kembali kepada mod automatik. Sekarang saya mahu kita lakukan sesuatu bersama-sama untuk menguatkan tenaga kolektif kita. Saya nak anda tulis di ruangan komen sekarang. Apakah satu perasaan yang anda akan pilih untuk hayati sepanjang hari ini? Adakah ia kegembiraan, kesyukuran, ketenangan? Dengan menuliskannya, anda sedang mengisytiharkan niat anda kepada alam semesta dan kepada diri anda sendiri. Anda sedang menjadikan ia nyata.
Mari kita cipta satu gelombang tenaga positif bersama-sama dan saksikan bagaimana ia mempengaruhi realiti kita. Apabila anda mula mengamalkan anjakan frekuensi ini secara konsisten, alam semesta akan mula berkomunikasi dengan anda dengan cara yang baru. Ia akan mula menghantar isyarat dan maklum balas untuk memberitahu anda bahawa anda berada di landasan yang betul. Tanda-tanda ini selalunya bukan dalam bentuk keajaiban besar pada mulanya, tetapi dalam bentuk anjakan halus yang dipanggil sinkronisiti. Sinkronisiti adalah kebetulan yang sangat bermakna. Pernahkah anda terfikir tentang seseorang yang sudah lama tidak anda jumpai dan tiba-tiba mereka menelefon anda? Atau anda sedang mencari jawapan kepada satu masalah dan secara tidak sengaja anda terjumpa artikel ataupun video yang tepat membincangkan jalan penyelesaiannya. Mungkin anda sering melihat urutan nombor yang sama berulang kali seperti 11-11 atau 14-84. Ini bukanlah kebetulan semata-mata. Ini adalah petunjuk dari medan kuantum. Ia adalah cara alam semesta memberitahu anda, saya mendengar isyarat baru anda. Saya sedang menyusun semula realiti untuk sepadan dengan getaran anda. Teruskan. Sinkronisiti ini adalah bukti bahawa anda sedang bergerak dari keadaan tidak selaras kepada keadaan selaras dengan aliran alam semesta. Namun, semasa proses ini, musuh terbesar anda akan muncul, iaitu keraguan. Keraguan adalah suara program lama yang cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenali. Ia akan berbisik di telinga anda, semua ini karut. Tengoklah, tiada apa pun yang berubah. Bil kau masih sama. Masalah kau masih ada. Apabila keraguan ini muncul, jangan melawannya atau menafikannya. Itu hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akui kewujudannya dengan tenang. Katakan padanya, saya nampak awak, keraguan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya berdasarkan pengalaman lalu, tetapi saya sedang memilih frekuensi yang baru sekarang. Saya memilih untuk percaya pada kemungkinan yang berbeza. Kemudian, dengan sengaja, alihkan fokus anda kembali kepada perasaan yang ingin anda hayati, seperti kepercayaan atau kesyukuran. Proses ini memerlukan anda untuk membina satu otot baru, iaitu otot kepercayaan. Percaya pada proses transformasi ini walaupun dari fizikal anda belum dapat melihat hasilnya. Bayangkan anda telah menanam benih di dalam tanah. Anda tahu benih itu ada di sana. Dan anda tahu ia mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi pokok yang besar. Tugas anda bukanlah untuk menggali tanah itu setiap hari untuk memeriksa sama ada ia sudah bercambah. Itu akan membunuh benih itu. Tugas anda adalah untuk menyiramnya setiap hari dengan air kepercayaan, memberinya cahaya matahari fokus anda, dan melindunginya dengan emosi frekuensi tinggi anda. Dalam banyak ajaran kerohanian kuno dikatakan bahawa iman adalah asas kepada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bukanlah sekadar satu ungkapan puitis. Ia adalah satu arahan kuantum yang tepat. Kepercayaan dan perasaan anda yang berterusan adalah bahan yang meruntuhkan gelombang kemungkinan di medan kuantum menjadi pengalaman nyata dalam hidup anda. Perjalanan yang telah kita bincangkan ini adalah satu anjakan paradigma yang mendalam. Ia adalah peralihan daripada mempercayai bahawa anda adalah mangsa kepada keadaan luaran, terperangkap dalam kitaran yang tidak berkesudahan, kepada menyedari bahawa anda adalah seorang pencipta yang berkuasa. Anda adalah pemerhati yang sedang membentuk realiti pada setiap saat melalui tenaga, fokus dan kesedaran anda. Kitaran samsara, corak kehidupan yang berulang-ulang dikekalkan oleh laluan saraf dan program bawah sedar yang tidak disedari. Tetapi anda sebagai kesedaran tulen mempunyai kuasa untuk mengenali corak-corak ini dan memilih untuk tidak lagi terikat dengannya.
Anda boleh membina laluan saraf yang baru. Anda boleh menulis semula program anda. Transformasi ini bukan sekadar tentang memanifestasikan kereta yang lebih baik, rumah yang lebih besar atau lebih banyak wang dalam akaun bank anda. Itu semua adalah bonus. Tujuan sebenar perjalanan ini adalah untuk kebangkitan. Ia adalah tentang mengingati semula siapa diri anda yang sebenar di sebalik semua label dan cerita yang telah anda kutip sepanjang hidup anda. Anda bukanlah pekerjaan anda, bukan status sosial anda, bukan juga sejarah pribadi anda. Anda adalah ungkapan medan kuantum itu sendiri, satu titik kesedaran dalam lautan kecerdasan tak terhingga, yang mempunyai keupayaan untuk mencipta tanpa had. Sinkronisiti dan anjakan-anjakan halus yang anda mula perhatikan bukanlah sekadar tanda bahawa manifestasi anda sedang dalam perjalanan. Ia adalah panggilan untuk sedar kepada kebenaran yang lebih besar ini. Ia adalah jemputan daripada alam semesta untuk anda melangkah ke dalam kuasa sebenar anda dan mengambil bahagian secara sedar dalam tarian penciptaan. Saya ingin anda tahu bahawa perjalanan ini memerlukan kesabaran dan belas kasihan terhadap diri sendiri. Akan ada hari-hari di mana anda akan jatuh kembali ke dalam corak lama. Itu adalah sebahagian daripada proses. Perkara yang penting bukanlah untuk tidak pernah jatuh, tetapi untuk tidak terus berada di bawah. Setiap saat adalah peluang baru. Setiap nafas adalah peluang untuk memilih semula frekuensi anda. Anda tidak pernah benar-benar buntu. Anda sentiasa berada di titik pilihan. Perjalanan ini adalah perjalanan untuk mengingati semula siapa diri anda yang sebenar. Jika mesej ini bergema dengan anda, jika anda merasakan kebenaran di dalamnya, jangan biarkan ia sekadar menjadi satu lagi video yang anda tonton dan lupakan. Mulakan sekarang. Ambil satu langkah kecil hari ini. Pilih satu frekuensi yang lebih tinggi untuk dihayati. Perhatikan satu sinkronisiti dan senyum kerana anda tahu apa maknanya. Kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa perlu mendengarnya. Langgan saluran ini untuk terus berjalan bersama kami dalam perjalanan kebangkitan ini. Realiti baru anda, versi terhebat diri anda, sedang menanti keputusan anda untuk memilihnya.